wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Nama saya Naina Rashida binti Muhammad Azzuddin. Dan saya Nurul Farhana Batrisha binti Muhammad Fazil. Kami dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kepala Batas. Pada hari ini 12 Jun 2025, kami telah menghadiri program Bengkel TV PSS SPU 2025 yang telah dianjurkan oleh SSTP Seberang Perai Utara yang bertempat di SMK Gemilang. Foto. Jadi nak suruh kamu. Pada hari ini, saya bersama dengan Encik Syahrin bin Muhammad Subri, Pegawai USTP SPU untuk menerangkan objektif pelaksanaan Bengkel TV PSS Daerah SPU 2025 yang dilaksanakan pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Tujuan Bengkel TV PSS yang diadakan pada hari ini ialah untuk memberi pengenalan kepada semua pelajar dan guru-guru mengenai asas fotografi dan videografi. Di samping itu juga untuk memberikan penerangan dan juga tunjuk ajar mengenai cara hasilan paparan cerita untuk buat video dan menghasilkan video yang baik yang mengikut skip TV PSS. Itu juga dalam bengkel ini kami ingin memberikan penerangan mengenai cara untuk mengendalikan kamera, sama ada kamera digital ataupun kamera handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bengkel pada hari ini saya dapat belajar kemahiran baru seperti videografi. Kita dapat belajar daripada cara nak ambil shot dia, contoh macam high angle, wide shot, medium shot, dan bengkel juga telah mengasah bakat murid dan sekaligus memberi keyakinan yang tinggi kepada murid. Terima kasih. Jadi pada mana lah buat sendiri macam nak gerakkan ke apa, okey? Pilih satu-satu. Dan Anahla TV bersiaran di SMK Gemilang. Semoga bengkel pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak. Pulau Pinang, peneraju transformasi pendidikan digital.